Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pentadbir SMKA Al-Irsyad mengucapkan selamat bersara kepada Puan Suria Zunita binti Nasrun, Cik Hajah Fauziah binti Ishak, Puan Siti Alawiyah binti Harun. Semoga kehidupan selepas bersara lebih bermakna dan berbahagia di sisi keluarga tercinta. Sekian, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustazah Alawiyah, Cikgu Fauziah dan Puan Suria, saya ingin mengucapkan selamat bersara dan semoga cikgu semua, ustazah berada dalam keadaan yang sihat selepas bersara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat saya, Cikgu Suria Zunita, Cikgu Fauziah Ishak, adik saya Ustazah Siti Alawiyah, saya ingin mengucapkan selamat bersara. Saya berdoa agar adik-adik kita ni akan sentiasa sihat walafiat, gembira di samping keluarga dan dapat berehat dan sentiasa dirahmati Allah sepanjang hidup. Itu saja doa saya untuk sahabat-sahabat saya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat saya, kakak-kakak saya, Cikgu Fauziah, Cikgu Suria, Ustazah Alawiyah, saya dan juga sahabat-sahabat guru-guru kanan ingin mengucapkan selamat bersara dan juga memohon maaf andai kata sebarang urusan kita sebelum ini ada tersilap kata, tersalah bicara ataupun tingkah laku. Kami mohon maaf banyak-banyak dan kami sangat-sangat berhutang budi dengan segala jasa dan kebaikan yang telah dilakukan selama ini. Terima kasih. Semoga kita diberikan umur yang panjang dan kesihatan tubuh badan dan kekuatan untuk melakukan amal soleh di hujung-hujung umur kita. Semoga kita bertemu di dalam naungan rahmat Allah di dalam syurga nanti, insya-Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustazah Alawiyah, Puan Suria, Cikgu Fauziah, selamat bersara. Semoga sihat walafiat di samping keluarga dan rancanglah aktiviti yang berfaedah untuk mengisi masa lapang dalam fasa persaraan ini. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan sewaktu kita bekerja bersama-sama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersara. Selamat bersara. Cikgu Fauziah, Cikgu Suria. Okay, Assalamualaikum. Saya Cikgu Hakimi. Sebagai wakil daripada guru lelaki ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Suria, Cikgu Fauziah dan juga Ustazah Alawiyah. So, terima kasih daripada kami. Selamat bersara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Bilik Guru Perempuan, ucapan ini ditujukan khas buat Puan Hajah Suria Zunita binti Nasrun, Cik Hajah Fauziah binti Ishak, Puan Hajah Siti Alawiyah. kami ingin mengucapkan semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, sihat selalu, serta selamat bersara. ألف مبارك بمناسبة التقاعد ونتمنى لكم حياة سعيدة ومليئة بالراحة. بارك الله فيكم. Kami guru-guru tingkatan 6 mengucapkan selamat bersara kepada Puan Suria Zunita Dan Cik Hajah Fauziah serta Ustazah Siti Alawiyah. Terima kasih kami ucapkan di atas segala sumbangan dan jasa bakti yang telah cikgu-cikgu berikan kepada SMKA Al-Irsyad. Kami doakan kalian semua dikurniakan kesihatan yang baik dan berbahagia di samping keluarga. Jika ada sumur di ladang, boleh hamba menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, insya-Allah kita berjumpa lagi. Selamat bersara. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SPPM 2025 ini mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Fauziah dan selamat Cikgu Fauziah. Selamat bersara Cikgu Fauziah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Cikgu Suria, Ustazah Alawiyah dan juga Ustazah Fauziah, kami ingin mengucapkan Selamat bersara Cikgu. Assalamualaikum Cikgu.
Alawiyah, Cikgu Suria dan Ustazah Alawiyah, kami ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi berpenat lelah untuk mengajar kami warga SMK Al-Irsyad. Kami juga ingin mendoakan supaya Cikgu dan Ustazah dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur. Kami dari Baik Siti Syam ingin mengucapkan selamat bersama Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari Bash Biskon ingin mengucapkan terima kasih dan selamat bersara kepada Cikgu Suria Tunita, kepada Cikgu Fauziah dan kepada Ustazah Alawiyah. Terima kasih cikgu, mohon maaf minta restu. Doakan kami cikgu, kami sayang cikgu. Jangan lupakan kami tak cikgu? Janji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya sebagai wakil batch Intizaz ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan kami ingin memohon maaf anda kami ada tersalah bicara dan mengguris hati cikgu-cikgu sepanjang kami berada di sekolah ini. Dengan itu, kami ingin mengucapkan selamat bersara cikgu-cikgu. Intizaz! Assalamualaikum cikgu. Kami dari batch 13 ingin mengucapkan Selamat bersara cikgu. Terima kasih cikgu, kami sayang cikgu. Bye. Kami dari Cikgu ingin mengucapkan selamat bersara cikgu kepada Cikgu Suria, Ustazah Alawiyah dan juga Cikgu Fauziah. Terima kasih cikgu, doakan kami kejayaan dalam STM. Kami Batch Fulcon SPM 2024-2025 ingin mengucapkan selamat bersara Ustazah Ala dan Cikgu Suria. Hai. Assalamualaikum dan hai Cikgu dan Ustazah. Kami dari 5 Al-Farabi SPM 2023 batch Imtaz nak ambil kesempatan ni untuk mengucapkan terima kasih pendatangnya. Sempena persaraan Cikgu Suria dan Ustazah Alawiyah. Buat Cikgu Suria, walaupun cikgu tak pernah mengajar kami, tapi kami tahu jasa dan sumbangan cikgu pada sekolah ini sangat besar. Dan insya-Allah Kebaikan cikgu dirasai sampai hari ini. kepada Ustazah Alawiyah yang pernah mengajar kami pula, Terima kasih banyak-banyak atas ilmu, kesabaran dan teguran yang Ustazah berikan. Kadang-kadang waktu sekolah dulu Kami tak faham sepenuhnya, tapi bila dah lesani, baru kami sedar betapa berharganya semua. Terima kasih Ustazah sebab tak pernah putus asa dengan kami. Ilmu dan nasihat Ustazah akan kami ingat sampai bila-bila. Kami mohon maaf sekiranya sepanjang tempoh persekolahan itu ada kata-kata atau pelakuan kami yang mungkin Menyentuh perasaan cikgu dan Ustazah tanpa kami sedari. Akhir kata, kami semua sangat mendoakan semoga cikgu dan Ustazah berdua Sentiasa sihat, tenang dan bahagia dalam fasa kehidupan yang baru ini. selamat bersara cikgu dan Ustazah. dan terima kasih untuk segalanya. Assalamualaikum. Hai semua, saya Farid Syamsuddin dan saya Siti Nazira. Kami dari Batch Imtaz ingin mengucapkan selamat bersara Cikgu Suria. Terima kasih kerana telah mengajar kami selama ini. Kami juga ingin memohon maaf serta ampun serta kami itu supaya cikgu doakan kami dekat sini supaya jadi umat yang berjaya serta boleh membantu masyarakat. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami wakil Batch Imdad yang sedang melanjutkan pelajaran di USIM. Untuk ibunda tercinta saya, selamat bersara buat Cikgu Suria. Terima kasih atas segala ilmu, bimbingan dan kesihatan yang cikgu berikan kepada kami selama ini. Semoga cikgu dan keluarga sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah. Terima kasih cikgu. Mana bersara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, nama saya Madani Syamizah bin Syabazah. Nama saya Muhammad Luqman bin Syarif. Ustazah ingat dia kan? Dan kami pada batch First Takim 1822.
Jadi kami di sini ingin mengucapkan terima kasih dan selamat bersara Ustazah Alawiyah. Terima kasih sepanjang mengajar kami tanpa pernah lelah, dan terima kasih sentiasa memberi nasihat untuk kami sehingga sekarang, dan alhamdulillah kami insya-Allah akan menjadi orang yang lebih berjaya di masa akan datang. Terima kasih Ustazah, dulu layan saya selalu mengarut tengok sekarang dah jadi manusia berjaya kat Sarawak lah. Okey, selamat bersara Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Haikal, NAB yang di-Ketua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Utara Malaysia dan merupakan seorang alumni SMKA Al-Irsyad. Saya dengan ini mewakili batch Afrobi 1620 ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan penghargaan khas buat Ustazah Alawiyah yang merupakan tenaga pengajar kami sewaktu sekolah dahulu dalam subjek Al-Quran dan Sunnah. Saya dengan ini mewakili seluruh rakan-rakan seperjuangan dan sahabat-sahabat semua ingin memohon maaf kepada Ustazah dan minta halalkan segala ilmu yang dicerahkan oleh Ustazah. Dan saya mendoakan agar Ustazah sehat selalu, dilindungi oleh Allah dunia dan akhirat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur bin Hamzan selaku wakil batch Afrobi 1620 ingin mengucapkan selamat bersara kepada Ustazah Alawiyah yang mana telah mengajar kami daripada tingkatan 1 sehinggalah tingkatan 5. Kami berharap dan kami berdoa agar Ustazah Alawiyah diberikan kesihatan yang baik sepanjang masa. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas segala didikan dan tunjuk ajar yang telah Ustazah berikan terhadap kami. Sekian sahaja dari kami, batch Afrobi 1620. Terima kasih Ustazah Alawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirul Taufikur Rahman daripada batch Al-Faruq 1418 ingin mengucapkan selamat Hari Persaraan kepada Ustazah Alawiyah. Selamat bersara lah orang kata kan. Pojok bidang yang kami ambil sekalipun tak kisahlah. Yang penting sekali kami akan sentiasa ingat apa yang Ustazah ajak kami, apa yang Ustazah curahkan kepada kami akan sentiasa amalkan. Dan yang paling penting sekali kami akan sentiasa berpegang pada Al-Quran dan Sunnah walaupun apa jua cabang kejayaan yang kami ambil. InsyaAllah Ustazah segala ajaran dan ilmu Ustazah bagi ni akan sentiasa mengalir pahalanya sampai ke hujung nyawa, dan kami akan sentiasa mendoakan kesihatan dan kesejahteraan Ustazah. Selamat bersara Ustazah Alawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafi bin Abdul Wahab dari batch The Zillers SPM tahun 2017. Dan sekarang saya bertugas sebagai seorang guru di SK Karapi Panggi yang terletak di pedalaman Kudat Sabah. Jadi di kesempatan ini saya mengambil peluang untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustazah Alawiyah atas segala didikan, bimbingan dan tunjuk ajar sepanjang saya dan rakan-rakan berada di SMK Al-Irsyad. Dan di kesempatan ini juga saya mendoakan semoga Ustazah terus dikurniakan kudrat, kekuatan, memurahkan rezeki serta bahagia di samping keluarga tercinta. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Hamdan bin Saidi, alumni SPM 2015 batch BG 1115, alumni SPPM 2016-2017. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Ustazah Alawiyah. Terima kasih Ustazah atas segala tunjuk ajar, nasihat, kata-kata semangat yang diberikan sepanjang saya dan juga rakan-rakan bergelar pelajar di Irsyad. Saya doakan semoga urusan Ustazah selepas ini dipermudahkan, bahagia bersama keluarga tercinta dan dapat membuat aktiviti-aktiviti yang memberi kebaikan untuk Ustazah insya-Allah, dan semoga dipermudahkan segala urusan Ustazah selepas ini. Selamat bersara Ustazah. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Fauziah, guru tingkatan 6 kami zaman 2016-2017 lalu, dan cikgu mengajar subjek sejarah. Saya doakan semoga urusan cikgu selepas ini dipermudahkan dan diberikan kesihatan terbaik serta bahagia bersama keluarga tercinta insya-Allah. Selamat bersara cikgu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Siti Hajar binti Muhammad, SPM batch 2004, ingin mengucapkan selamat bersara kepada Ustazah Siti Alawiyah dan juga Cikgu Fauziah
Terima kasih di atas segala-galanya, di atas segala tunjuk ajar, di atas segala ilmu yang telah dicurahkan. Jazakumullahu khairan katsir. Semoga dimudahkan segala urusan cikgu-cikgu, bahagia dunia akhirat insya-Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukuru ala barakatillah. Saya Muhammad Ahmad bin Haji Muhammad Mustafa, alumni tahun 2008, mengambil kesempatan untuk sebenarnya hari berkah ini untuk bersama-sama mengucapkan selamat jalan dan selamat bersara kepada dua orang guru dan juga muallim Sekolah Menengah Kemasan Agama Al-Irsyad, iaitu Ustazah Alawiyah dan juga Cikgu Fauziah. Okey, di kesempatan ini saya mengucapkan dan mewakili rakan-rakan alumni tahun 2008 jutaan terima kasih dan penghargaan kepada Ustazah dan Cikgu dan juga semua guru-guru di Bumi Al-Irsyad. Saya doakan untuk Cikgu dan Ustazah semoga sihat selalu, diberkati dan dipanjangkan umur sebaiknya. Syukran ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nona manis, nama timangan. Kecil mulik, senyuman menawan. Terima kasih guruku atas segala jasa dan pengorbanan. 1000 tahun tetap jadi kenangan. Terima kasih Cikgu Fauziah dan Ustazah Alawiyah. Saya minta maaf kalau ada salah apa-apa dengan cikgu. Lama tak jumpa. Semoga cikgu bahagia melalui fasa-fasa baru dengan tenang bersama orang-orang yang tersayang. Dari saya, Wana Afizah binti Mak Anwar, batch SPM 2004. Bye-bye. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahikuan, bekas pelajar STBM batch 2022 dan saya merupakan pelajar tahun akhir degree di Universiti Malaysia Sabah di dalam bidang Sosiologi and Social Anthropology. Dengan kesempatan yang ada ni, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Fauziah atas segala ilmu yang diberikan, segala nasihat yang telah Cikgu curahkan dan juga kesabaran yang cikgu hadapi menghadap kerana-kerana kami. Sejujurnya cikgu banyak memberi inspirasi kepada kami dan juga kenangan-kenangan yang indah di mana kami tidak akan lupa sampai bila-bila. Dan saya doakan cikgu sentiasa sihat, bahagia dan juga enjoy betul-betul fasa persaraan. Dan sekali lagi selamat bersara Cikgu Fauziah dan terima kasih atas segalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syazwan bin Ahmad, mewakili batch STPM 2012-2013, ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Fauziah. Terima kasih atas jasa dan sumbangan sepanjang perkhidmatan cikgu di SMKA Al-Irsyad. Semoga yang baik-baik mengiringi perjalanan kehidupan cikgu semasa persaraan nanti. Apapun, seri muka cikgu sedap. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya daripada wakil batch SPM 2023 SMK Al-Mansur Lelaki ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Suria. Semoga cikgu dikurniakan kesihatan yang berpanjangan dan bahagia bersama keluarga tercinta. Kami doakan semoga ilmu yang telah cikgu curahkan kepada kami menjadi saham kepada cikgu di akhirat kelak. Selamat bersara cikgu. Assalamualaikum cikgu, saya Fikri dari bekas pelajar cikgu sendiri dari batch 04 dari SPM 2021. Sekarang saya merupakan pelajar semester 5 di Universiti Malaya, mengambil kos Sarjana Muda Sains dengan Pendidikan, major dalam kimia, tempat di mana cikgu sendiri dulu belajar di sini juga. Sejujurnya cikgu telah memberi banyak inspirasi kepada saya untuk mengambil kos ini dan meminati kimia sendiri. Pengalaman yang paling saya tidak lupakan apabila cikgu mengajar ke kelas kami dan cikgu suruh kami berdiri sambil bertanya formula kimia, dan benda itulah membuatkan saya ingat sampai sekarang. Okey, apapun cikgu memang banyak memberi inspirasi kepada saya untuk menjadi seorang guru pada suatu hari nanti. Apapun, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu dan semua akan sentiasa dikenang. Saya sayang cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, bye. Assalamualaikum Cikgu Suria. Happy retirement dan selamat bersara. Semoga fasa baru untuk cikgu ni menjadi satu fasa yang lagi indah untuk hidup cikgu. Saya nak ucapkan terima kasih atas segala ilmu dan kasih sayang cikgu telah bagi semua student cikgu selama ni, especially saya, Salman Faris. Saya tak dapat nak hadir untuk majlis persaraan cikgu kali ni sebab saya dekat Liverpool lagi, dekat UK. Still tengah bagi habis saya punya degree, final year law. InsyaAllah doakan saya cikgu, and thank you for everything. Moga cikgu diberkati Allah sentiasa. Terima kasih cikgu, maafkan kami cikgu, kami sayang cikgu. The last time is now Cikgu Suria. You can see me. Pergi ke taman, memetik melati. Harum baunya indah berseri. Jasa Puan Su kekal di hati. Ilmu dikenang sampai ke mati. Daripada bidang sains dan matematik,
SMKA Al-Masyur lagi ucapkan selamat bersara.